Selamat bertemu kembali di Hakim's Adventure Film. Perjalananku sebelum ini berakhir di puncak Bukit Kinding, Tanjung Rambutan. Dan setelah itu, aku mengembara lebih jauh ke Ceruk Bandar Ipoh yang mana tersimpannya sebuah banglo mewah yang masih berdiri kukuh hingga ke hari ini. Ia adalah banglo Koperasi Intan Baiduri. Pada masa dahulunya, ia berfungsi sebagai pejabat swasta syarikat pinjaman kredit dan berkaitan dengannya. Ditinggalkan sejak 2016, hampir 10 tahun, ia masih utuh seolah baru lagi ditinggalkan. Tanpa buang masa lagi, mari ikut Hakim menelusuri tinggalan usang ini dan kita explore lebih jauh. Selamat menonton. Sampai aku cari rumah ni dalam 6 bulan macam tu lah. Hari ni baru kita dapat masuk betul-betul. So aku dengan Z lagi hari ni kan, masa dia masih beroperasi. Nama rumah ni adalah Koperasi Intan Baiduri. Mungkin orang-orang Ipoh, orang lama Ipoh tahulah tempat ni tempat apa dulu. Sekarang ni dah ditinggalkan kan. Dah ditinggalkan, kosong macam ni je. Tapi boleh nampak cermin-cermin. Macam sekarang ni aku berada kat garaj. Kita parking terus masuk dalam. Let's go lah, kita tengok sejarah apa yang kita boleh gali kat sini kan. Memang besar sih. Dia macam show gallery pun ada ke? Macam gallery show cermin besar kat sini. Wih, baik tu. Aku rasa dia punya mewah ni boleh compete dengan banglo Amulet Tanjung Rambutan lah. Ni bahagian tepi dia. Macam bukan kaca lah. Oh, dalam ni kaca. Wow guys. Korang tengok betapa besarnya halaman lobi dia. Mewah kot. Wush. Weh, ni tempat wayang ke apa dulu ni? Macam satu hall besar dekat sini guys. Tapi semua cermin lah. Damn tu. Aku rasa tak ramai orang yang masuk sini. Sebab aku tengok tak ada gravity lah kat sini kan. Zero gravity bro. Luas juga eh. Wih, ni dapur dia kot. Ni bahagian belakang dia. Alright. Kisah kau nyamuk terancam. Lupa orang bukan. Wih, ada kot bodoh kat belakang. Bapak. Wih, toilet. Damn. Toilet kat luar pula. Uish. Ni memang lain daripada yang lain. Ada court badminton tu. First time aku jumpa rumah yang ada court sekali. Gila tu. Belakang dia luas, depan pun luas. Baru floor 1 guys. Damn tu. Toilet. Ni store. Kena fitnah. Kalau rumah tu kosong je kan? Tu lah. Buat situ kan bukan je. Padahal kita ni abandoned Urbex. Ni bilik lain. Okey. Macam tu je, sama. Aku rasa rumah kot dulu. Nampak design dia macam rumah. Okey. Di bahagian atas. Macam kesan terbakar tu. Tapi cantik lah dia punya cermin dia. Oh damn. Air apa ni? Oh damn. Air pun dah berlumut tu. Nampak tingkat bawah macam dah habis tau. Aku rasa rumah ni memang dipindah dalam keadaan yang memang dia orang plan lah, bukan keadaan tergesa-gesa. Sebab semua barang dah dicabut tau. Lampu, kipas, perabot semua hancur habis. Semua licin. So aku kata rumah dipindah macam tergesa-gesa, selalunya banyak perabot. Tapi sekarang ni aku nampak macam diorang plan lah untuk pindah kan. Mungkin diorang kosongkan tempat ni ke kan. Maybe, siapa-siapa tahu.
Ya ke? Damn bro. Jiran tu dah pelik dengan kita bro. Kita buat apa ni? Shit tu. Ada jiran tu. Uish. Ni kalau jatuh sakit juga ni. Ni bahagian atas je guys. Mewah juga ni tempat ni. Ada bilik lagi kat sini. Bilik ni siap ada wallpaper lagi. Besar juga. Okey. Wih, kabel berterabur tu. Macam tak ada apa sangat ah. Sebab dia kosong ah. Dia macam rumah yang kosong ah. Tak ada apa sangat ah. Perabot pun dah tak ada. Tapi memang aku suka dia punya design dia cantik. Layout rumah ni memang cantik. Sebab bilik dia kita tak dapat expect tau. Mana satu bilik, mana satu lobby yang bahagian atas ni. Macam yang ni pun aku tak tahu. Aku tak ada idea. Ni dulu mungkin ada cermin kan, gelas halang sini. Pasal kau tak rakam yang mamat tadi kencing je. Okey. Ni lagi besar tu. Wow, damn. Bilik atas yang ni paling besar. Oh, ada almari lagi kat sini. Tapi toilet dia memang gempak aku cakap. Tengok. Ini antara toilet yang paling mewah lah aku pernah masuk dalam abandoned house tau. Abandoned mansion. Tap dia. Besar sih. Uish. Itu nasib tak abandon je tu. Lagi besar tu. Besar tu. Tapi mewah toilet. Sini pun dah nampak mewah. Sana tak tahu lah. Mewah tu. Sini memang tempat elit tu. Perumahan elit. Ni buat thumbnail juga om sini. Aku dah rakam ni. Dekat sikit lah. Tempat tu buat thumbnail ala-ala sikit. Okay. Tak silap aku depan tu istana lah. Istana lama. Tapi masih aktif. Sebab tu lah besar. Oh guys, kita dah explore. Aku rasa baru 10 minit dah habis. Tapi tu lah. Banglo ni nice je. Cuma dia tak banyak perabot. Kosong lah. Kalau ada barang-barang mesti best. Licin. Tengok licin habis. Kita nak tinggal apa? Kalau ada barang itu yang best tu untuk kita follow up kan. Kita tak apa. So boleh lah warm up kita kan. Kita pun ada projek besar lagi lepas ni. So stay tune guys. Ni tarik ke apa? Kan? Ish, apa weh? Kelawar punya tarik siut. Damn. So sebabkan kita tak puas hati kan, rumah ni tak ada perabot. So kita sekarang nak mogok. Kita nak buat bising. Cepat guys. Kita sekarang mengamuk sebab rumah ni tak ada perabot. Tak ada, kuat sangat bunyi tu. Ni kalau pencuri kabel dapat ni memang nama terancam juga ni. Dah curi dah tak ada. Tinggal kabel kosong lah. Orang cepat. Tadi kita jumpa ada orang kencing tu. Nampak baru tu air kencing dia. Aku tanya Zack. Sebab dia yang jumpa dulu tadi. Nanti nak turun nanti aku tunjuk lagi. Baru tu air kencing dia. Tapi nasib lah tak jumpa orang. Orang yang aku tak tahu gimana. So guys, kita pun dah keluar daripada tempat ni. So ini memang warm up untuk kita lah. Just santai je. Tapi kita dapat feeling lah Apex tu juga lah. So dengan Zack. So lepas ni kita akan ada projek besar. Lepas raya bulan 7, 8 macam tu maybe. So guys, kita nak balik. Hari pun macam nak hujan. We will coming back soon in YouTube. Okay, ada kata terakhir tak? Bye. Bye bye. Assalamualaikum.